Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zahidah Zafira binti Sa'dun, AIDL 240204009. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang tajuk analisis perbandingan sistem kewangan Kerajaan Negeri Johor dan Selangor. Yang pertama ialah pengenalan. Sistem kewangan Kerajaan Negeri Johor dan Selangor mempunyai beberapa persamaan dan perbezaan yang menarik untuk dianalisis. Dua-dua negara ini memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia dan mempunyai strategi kewangan yang berbeza untuk mencapai matlamat pembangunan mereka. Sistem kewangan negeri Johor ada dua, wakaf dan sumbangan masyarakat. Wakaf adalah satu bentuk kewangan yang melibatkan penahanan harta untuk kegunaan atau kebajikan. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwarisi atau dipindah milik dan manfaatnya digunakan hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh pewakaf. Wakaf boleh berupa tanah, bangunan atau aset lain yang memberikan manfaat berterusan kepada masyarakat. Yang kedua ialah sumbangan masyarakat. Sumbangan masyarakat merujuk kepada dana yang dikumpulkan melalui derma, zakat, infak dan sedekah. Dana ini digunakan untuk pelbagai tujuan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan dan kebajikan sosial. Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan dana melalui belanjawanan tahunan untuk pelbagai projek pembangunan dan perkhidmatan awam. Dana ini digunakan untuk program pendidikan dan latihan perkhidmatan kesihatan dan kebajikan sosial. Titipan zakat digunakan untuk membantu golongan miskin dan yang memerlukan. Pelajar yang memerlukan bantuan kewangan, wakaf melibatkan penahanan harta untuk kegunaan atau kebajikan. Di Selangor, Majlis Agama Islam Selangor ataupun dipanggil sebagai MAIS menguruskan harta wakaf. Manfaat daripada harta wakaf digunakan untuk pembinaan masjid, sekolah dan hospital. Dan penyelenggaraan infrastruktur seperti membina dan menyelenggara masjid, surau, madrasah dan institusi agama lain. Pendidikan agama termasuk menyediakan beasiswa kepada pelajar yang memerlukan, membiayai sekolah agama, pondok dan institusi pengajian tinggi Islam. Secara keseluruhan, analisis perbandingan sistem kewangan Kerajaan Negeri Johor dan Selangor menunjukkan bahawa kedua-dua negeri ini mempunyai strategi kewangan yang kukuh dan berkesan dalam mencapai matlamat pembangunan mereka. Walaupun terdapat beberapa perbezaan dalam pendekatan dan keutamaan mereka, kedua-dua negeri telah berjaya menguruskan sumber kewangan mereka dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.